AI dicipta bukan untuk kita pun. Dia dicipta untuk menang perang. Masa Perang Dunia Kedua, seorang ahli matematik bernama Alan Turing. Dia ni lah yang bina fundamental machine yang boleh berfikir macam mana otak manusia, otak kita ni berfikir. So, mesin ni digunakan untuk pecahkan kod rahsia Nazi. Bila kod ni pecah je, pergerakan musuh semua terbongkar dan jutaan nyawa berjaya diselamatkan. Tapi, lepas perang tamat, orang tak anggap dia sebagai hero pun. Kerajaan dia sendiri jatuhkan hukuman ke atas dia. Masalahnya, idea dia masih lagi digunakan sampai hari ni. Teknologi terus berkembang, tapi manusia, orang yang cipta konsep AI ni dibuang perlahan-lahan. Hari ni, kita semua guna AI untuk kerja, untuk fikir, untuk decide kita punya financial, nak gerakkan kita punya marketing. Ironinya dekat sini, teknologi paling pintar hari ini lahir daripada perang dan penderitaan seorang manusia bernama Alan Turing.